Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati panel sekalian, para peserta dan rakan seperjuangan. Tajuk pembentangan ini ialah pemakaian Yamin Al-Nafi dalam tuntutan nafkah di Mahkamah Syariah Sabah. Saya ialah Faizawati Abdul Mohamed Ibnu bersama rakan penyelidik Encik Hairul Vairon Othman dan penyelia kami Dr. Suhaizat Saifuddin. Dan hari ini saya akan membentangkan kajian mengenai bagaimana Yamin Al-Nafi, iaitu sumpah penafian, diaplikasikan dalam tuntutan nafkah di Mahkamah Syariah Sabah. Kajian ini meneliti keseimbangan antara prinsip fikah klasik dengan keperluan pembuktian moden yang semakin bergantung kepada bukti digital. Sekarang kita lihat kepada pengenalan kajian. Pertikaian nafkah sering timbul apabila suami mendakwa telah membuat pembayaran tetapi tidak mempunyai bukti yang mencukupi, manakala isteri pula menafikan penerimaan. Situasi ini menjadikan Yamin Al-Nafi satu mekanisme yang penting. Namun, kita berhadapan realiti baharu di mana pembuktian digital semakin dominan. Firman Allah dalam surah Al-Talaq ayat 7 bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Begitu juga hadis riwayat Abu Dawud yang menegaskan bahawa siapa yang mengabaikan tanggungannya adalah berdosa. Di era digital hari ini, bukti seperti penyata bank dan transaksi kewangan menjadi lebih mudah diperolehi. Jadi timbul persoalan, adakah Yamin Al-Nafi masih relevan dan bilakah ia wajar digunakan? Kajian ini juga mengambil kira maqasid syariah, iaitu memastikan keadilan dan melindungi hak isteri dan anak. Seterusnya, kita lihat masalah kajian dan objektif. Yamin Al-Nafi secara tradisinya digunakan apabila tiada bukti jelas mengenai nafkah. Namun, era semasa membawa persoalan baru, iaitu sejauh mana sumpah ini sesuai dalam persekitaran pembuktian digital seperti penyata bank dan rekod pemindahan wang. Antara masalah utama ialah, pertama, ketidakjelasan garis panduan bila sumpah ini patut digunakan. Kedua, bagaimana fikah klasik diselaraskan dengan standard bukti digital. Ketiga, risiko sumpah palsu atau yamin gamus. Sehubungan itu, objektif kajian ini ialah menganalisis aplikasi Yamin Al-Nafi dalam tuntutan nafkah di Sabah, menilai keselarasan dengan fikah klasik serta melihat implikasi bukti digital dalam proses pembuktian. Sekarang, kita teruskan kepada metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis teks fikah klasik, rekod kes mahkamah, garis panduan rasmi dan audit nafkah. Dari sudut fikah, pandangan Al-Nawawi menunjukkan sumpah berfungsi sebagai pelengkap, diikuti pandangan Ibnu Qudamah yang memberikan penekanan terhadap bukti nyata dan dokumen, manakala Ibnu Abidin pula menegaskan sumpah tidak boleh menggantikan bukti dokumentar. Secara perundangan, rujukan utama adalah Enactment Keterangan Mahkamah Syariah Sabah 2004, manakala Akta Keterangan 1950 digunakan bagi melihat keserasian standard probatif nasional. Hasil metodologi ini menunjukkan bahawa mahkamah mengadaptasi prinsip fikah kepada realiti moden dengan mendahulukan bukti dokumentar dan digital sebelum mempertimbangkan sumpah. Kita teruskan dengan sumber dan kaedah analisis. Sumber kajian merangkumi Enactment Keterangan Sabah, Manual Nafkah JKSM, Sistem Pengurusan Mahkamah Syariah,
rekod audit nafkah BSK, literatur fikah serta laporan kes nafkah. Pendekatan analisis pula melibatkan penilaian fikah terhadap sumpah, semakan polisi mahkamah, pemeriksaan bukti bank dan audit nafkah serta analisis kes sebenar. Kesimpulannya, mahkamah mengutamakan bukti objektif dan juga digital. Sumpah hanya digunakan apabila bukti tidak mencukupi. Seterusnya, sorotan literatur dari segi fikah. Dalam fikah, prinsip asas pembuktian sangatlah jelas. Beban bukti terletak di atas pihak yang mendakwa. Seperti kaedah al-bayina ala al-mudda'i menurut ulama seperti Al-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Kemudian, jika tiada bukti yang mencukupi, barulah sumpah diberikan kepada pihak yang menafikan. Ini berdasarkan prinsip wal yamin ala man ankar. Fikah juga meletakkan dokumen dan bukti nyata sebagai asas utama dalam proses kehakiman. Pandangan Ibnu Abidin menegaskan bahawa sumpah tidak boleh menggantikan bukti dokumentar jika bukti wujud. Dalil Al-Quran turut menekankan amanah dalam sumpah dan Allah tidak menghukum sumpah yang tidak disengajakan. Ini merujuk kepada ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Kesimpulannya, fikah memberi keutamaan kepada fakta dan dokumen. Sumpah hanyalah mekanisme yang terakhir. Seterusnya, kita lihat literatur berkaitan amalan Mahkamah Syariah Sabah. Di bawah enactment Keterangan Mahkamah Syariah Sabah 2004, Seksyen 3 membenarkan penerimaan bukti dokumentar dan digital dalam prosiding. Manakala, Seksyen 88 menyatakan bahawa sumpah hanya dipertimbangkan selepas bukti dinilai sepenuhnya. Dalam amalan sebenar, Mahkamah di Sabah semakin menggunakan rekod transaksi bank sebagai bukti pembayaran nafkah. Data juga disemak melalui sistem pengurusan Mahkamah Syariah Malaysia. Selain itu, terdapat audit nafkah oleh bahagian sokongan keluarga BSK sebelum sumpah dipertimbangkan. Ini menunjukkan sumpah bukanlah jalan pertama, tetapi adalah pilihan yang terakhir. Pendekatan ini mengukuhkan ketepatan fakta dan mencegah penyalahgunaan sumpah. Ia selaras dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan ketelusan. Ini adalah perbandingan amalan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Walaupun asas perundangan berbeza, kedua-dua institusi kini sama-sama mengutamakan bukti dokumentar dan digital. Perbezaannya, Mahkamah Syariah masih mengekalkan sumpah sebagai pelengkap, manakala Mahkamah Sivil tidak menggunakan sumpah penafian dalam bentuk yang sama. Ini menunjukkan bahawa Mahkamah Syariah tidak terasing daripada perkembangan pembuktian moden. Sebaliknya, ia menyesuaikan prinsip fikah dengan keperluan probatif semasa. Seterusnya, kita masuk kepada dapatan kajian. Mahkamah Syariah Sabah mengutamakan bukti objektif seperti penyata bank, transaksi kewangan dan laporan audit nafkah. Audit nafkah dilakukan terlebih dahulu sebelum mahkamah membenarkan sumpah. Ini memastikan mahkamah tidak bergantung kepada sumpah semata-mata. Sumpah hanya dipertimbangkan apabila bukti tidak memadai. Dan pendekatan ini jelas selari dengan fikah serta standard bukti yang moden. Dalam kajian ini, kita rujuk beberapa kes utama. Di dalam kes Rogayah Ismail lawan Abdul Razak Sulong, mahkamah menilai kewajipan nafkah berdasarkan dokumen kewangan dan bukti kemampuan suami. Di dalam kes Jaitun B lawan Muhammad Taha pula, sumpah hanya diarahkan apabila plaintiff gagal membuktikan dakwaan dengan dokumen yang lengkap.
Di dalam kes Suraida Khalid lawan Muhammad Khairuzaman, rekod pembayaran dan laporan audit dijadikan asas keputusan dan sumpah hanya dipertimbangkan selepas bukti diperiksa. Manakala di dalam kes Nur Farhana Nadia lawan Nik Muhammad Azrul, nafkah ditentukan berasaskan keperluan serta kemampuan melalui dokumen perbelanjaan dan pendapatan. Kesemua kes ini konsisten dengan prinsip fiqah bahawa sumpah adalah pelengkap dan bukannya pengganti kepada bukti objektif ataupun bukti dokumentar. Akhir sekali, kajian ini mendapati bahawa Yamin Al-Nafi masih relevan tetapi hanya sebagai pelengkap. Bukti digital seperti penyata bank memberikan ketepatan dan ketulusan dalam menentukan kewajipan nafkah. Mahkamah Syariah Sabah berjaya menyelaras fikah klasik dengan keperluan probatif kontemporari. Antara cadangan termasuklah mengutamakan audit bukti digital atau dokumentar, memberi latihan forensik kewangan kepada pegawai mahkamah dan membangunkan SOP nasional bagi tuntutan nafkah. Secara rumusnya, sumpah kekal sebagai instrumen moral dan agama. Namun, kebenaran dalam tuntutan nafkah hari ini lebih jelas melalui rekod kewangan. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.